Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan madrasah untuk melahirkan insan yang mempunyai sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuh kita lihat kata Ali radhiyallahu anhu tentang ketakwaan. Perkara yang kedua kata Sayyidina Ali, wal amalu bit tanzil. Beramal dengan apa yang diformatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Rakan-rakan sekalian, ayuh kita perhati amalan kita di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, sudahkah benar-benar menepati format dan sistem seperti mana Al-Quran dan Sunnah? Jom tambah lagi amalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.